Tersenyum dengan cara terbuat. Hai semua, hari ni kita nak buat mini vlog ke klinik. Nadim ada check up 15 bulan, setahun 3 bulan. Okey, sejam. Tapi sebelum ke klinik, kita orang ada hal sikit dekat tempat lain. So lepas settle dekat tempat tu, baru kita orang ke klinik, okey? Apa? Bye. Hai, kita dah sampai tapi tempat tu pindah. So sekarang kita orang ke alamat baru tu. Nampak Dim? 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 Minum susu. Bruh. Nadim breakfast dulu. Hari ni boleh pula dia berak pula kat sini. Nadim ni boleh pula dia berak. Nadim. So nak kena basuh berak dia dulu. Bye-bye. Okay, kita dah siap tukar pampers Nadim. So sekarang kita nak pergi kedai Abah sekejap. Saya tukar urusan dekat sini dulu. Bye-bye. Budak ni nak masuk dalam cari Abah dia. Lepas tu bawa jumpa air. Ada suka air kan? Flying kids? Flying kids? Bye-bye. Wah. Nak cuba untuk masuk dalam air. Wah. Hai. Kita orang tunggu dekat luar. Abah dekat dalam. Beratur panjang pula. Settle urusan dekat dalam. Baru kita orang ke klinik. Check up Nadim. So hopefully Nadim tak mengantuk lah. Oh, dia mengantuk. Baru cakap tengah mengantuk. Baru cakap tengah mengantuk. Baru cakap tengah mengantuk. 1 week later. Aduh, dah berada di pangkuan Abah. Yuhuu! Oi. Jom. Kita dah settle urusan dekat tu kat mana bah? Tun Razak Tun Razak. Okay. Jalan Tun Razak. Kita dah settle urusan dekat Jalan Tun Razak tadi. Sekarang kita orang on the way ke klinik untuk Nadim cucuk. Ayo Nadim cucuk. Mata layu. Ayo. Nadim dia check up dekat klinik swasta. Bye-bye. Bye-bye. Nadim nak kena cucuk. Nadim tak nangis kan? Bye-bye. Nadim tak nangis. Abah hari ni tak sihat. Hari ni Abah sama. Kita bawa Abah check up sekali lah. Nadim. Tak suka sangat. Tak suka sangat? Lagi suka susu kotak? Meh. Kat doktor. Hai. Ya Allah, besar. Baring duduk. Duduk.
okey. Jom, pegang ya. Okey, tarik lagi sikit, sikit. Muka besar. Okey. Okey, dan. Bye-bye. Bye-bye doktor, bye-bye. Bye-bye. Nadine, bye-bye. Bye-bye, Doktor. Bye-bye, Doktor. Bye-bye. Bye. Ya Allah, itu saya tu kan namanya. Okey. Tak. Okay, dah settle dah. Nadim check up, dah cucuk, dah timbang, dah ukur. So sekarang kita on the way balik rumah, rehat-rehat jap. Lepas tu sekejap lagi petang kita keluar shopping raya. Nadim pun dah ngantuk. Rehat jap. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi. Bye-bye abang.